السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita dipertemukan pada kali ini untuk kita meneruskan perbincangan tentang kitab kita Syama'il Muhammadiyah, iaitu sebuah kitab yang membicarakan tentang kesempurnaan diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sudut khalqiyah, iaitu kejadian ataupun sifat fizikal tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga khulqiyah, sifat kesempurnaan pada akhlak, adab, perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni kita kena jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Okey, supaya kita ini dapat tergolong di dalam golongan orang-orang yang mendapat kecintaan, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak banyak, walaupun tak besar, sikit macam mana sekalipun, kecil macam mana sekalipun, kita berusaha untuk kita ini ikut apa yang dicontohkan, apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah engkau ini orang hebat dalam ilmu, dalam ibadat, engkau orang yang biasa-biasa sahaja, ataupun engkau seorang yang banyak dosa dan kejahatan kepada Tuhan sekalipun, tetap engkau kena berazam untuk menjadi orang yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini, bila kita ini banyak buat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjarakkan diri dan menjauhkan diri kita daripada Allah dan Rasul, sehingga kita terus hanyut dibawa oleh arus nafsu, syaitan, iblis, yang membawa kita kepada penghujungnya adalah neraka Allah wal-iyadzubillah. Apa saja kesalahan kita, apa saja dosa yang kita buat, banyak, besar, tinggi, banyak manapun, sebesar apapun, seluas apapun dosa kita kepada Allah, jangan kita putus harapan kepada Allah dan Rasul. Tetaplah kita ini berazam di dalam hati untuk menjadi orang yang mengikuti jalan Rasul dan juga mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengar bisikan-bisikan di dalam hati yang mengatakan engkau ini banyak salah, engkau banyak dosa, engkau banyak berbuat maksiat kepada Allah, manalah engkau ini diterima segala taubat engkau, manalah Tuhan itu nak mengampunkan engkau, manalah Nabi itu nak mengasihi engkau. Jangan dengar bisikan itu. Dosa, salah, silap, itulah namanya kita manusia. Terbuat dosa dan salah, minta ampun, minta maaf kepada Allah. Kemudian terbuat lagi, terjadi lagi kesalahan kita kepada Tuhan, minta ampun kepada Allah. Sampai bila Ustaz? Sampai bila Tuhan nak mengampun kita? Sampai engkau jemu dengan Allah, Allah pun jemulah dengan kau. Maka kita hamba yang banyak berdosa, banyak salah, jangan berhenti bermohon maaf, minta ampun kepada Allah. Dalam masa yang sama, walaupun kita masih lagi tak boleh nak tinggalkan dosa kita itu, masih lagi terbisik di hati kita nak buat,
tetapi jangan pula engkau terus tinggalkan pergantungan kepada Allah. Teruskan bermohon keampunan kepada Allah, kerana Allah itu maha luas dan maha besar keampunannya kepada hamba-hambanya. Allah itu tidak rasa pelik dan tak rasa heran kepada hambanya yang buat dosa. Tapi Allah rasa pelik dan heran kepada orang yang buat salah kepada dia, buat dosa kepada Tuhan, tapi tak rasa sikit pun nak minta maaf kepada Tuhan. Itu Tuhan pelik. Aku nak beri ampun, aku nak beri maaf, aku nak kesian dengan engkau. Tapi aku pelik, kau langsung tak kesian dengan diri engkau, tak minta pun ampun dan maaf kepada aku. Salah engkau itu, kalau kau besar mana sekalipun dosa dan salah kepada aku, engkau mohonlah, mintalah kepada aku beri, aku ampun, aku maaf. Maka sebab itu tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terus menerus kita ini menggantung harapan kita kepada Allah, dan juga kita terus untuk menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, supaya dengan sebab itu, niat itu, azam itu akan menghapus dan menghentikan dosa dan salah silap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak sambung perbincangan berkenaan dengan bagaimana salat duha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul melaksanakan salat duha. Baik. Mari kita baca sikit hadis ini. Daripada Mu'azzah binti Abdullah Al-Adawiyah, beliau berkata, qultu li'Aisyah radhiyallahu anha, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Qalat na'am, arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa Allah azza wa jalla. Baik. Mu'azzah ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha? Maka jawab Sayyidah Aisyah, ya, baginda Rasul mendirikan salat duha sebanyak 4 rakaat. Kadangkala baginda menambah bilangan rakaat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi satu orang yang sibuk dengan urusan kepimpinan, memimpin umat, masyarakat, negara, ekonomi, peperangan dan segala-galanya. Nabi duk fikir semua benda. Tapi Nabi juga sibuk dengan ibadat. Nabi juga tak lupa dengan ibadat yang wajib dan apatah lagi yang sunat. Kita ini kadang-kadang duk buat yang wajib saja, sembahyang 5 waktu tu sajalah. Kemudian ibadat yang lain, yang sunat-sunat tak buat dah. Nak tunggu tu pun, nak tunggu ibadat yang wajib tu bila pula? Tunggu esok pula, tunggu minggu depan pula, tunggu bulan depan pula, tahun depan pula. Puasa Ramadan, haji, tunggu ada duit. Umrah, tunggu ada kemampuan. Macam tu je lah. Yang sunat-sunat yang Nabi ajar kepada kita ni, kita tak buat. Katanya kita ni, saya ni Ustaz tak sempat langsung saya nak buat. Solat duha ni 2 rakaat je haji, 2 rakaat je. Tak dan ke? Tak boleh buat ke? Tak dan Ustaz, 2 rakaat pun tak dan. Saya pagi-pagi, awal pagi lagi start motor pergi kebun dah. Buat kerja di kebun, kait sawit, buang pelepah sawit, bakar sampah-sampah, daun-daun sawit, macam-macam lah. Tak dan.
Tak dan haji, tak dan buat langsung, sikit pun tak dan buat. Tak dan, betul tak dan. Saya awal-awal subuh, sebelum subuh lagi Ustaz, saya turun ke laut dah. Pergi memukat. Mukat ikan. Cari rezeki. Jadi, balik pukul berapa? Balik pukul 12, tengah hari macam tu. Penat dah, tak dan dah nak buat apa, Ustaz. Tak dan buat apa dah. Jadi, kita ni duk terlepas semua. Terlepas segala-galanya. Sedangkan solat duha itu solat yang sangat-sangat dituntut. Sunat yang muakkad, yang dituntut sungguh-sungguh kita buat solat duha. Kenapa? Kerana Nabi kita, sesibuk-sibuk Nabi kita tu, dia melayan orang lagi. Dia bekerja sendiri lagi untuk rumah tangga dia. Dan Nabi itu juga menguruskan segala hal ehwal negara. Dia itu negara apa? Negara Madinah itu. Tapi Nabi tak lupa juga menunjukkan contoh kepada umat-umatnya bahwasanya Nabi juga bersibuk-sibuk dengan bekal akhirat. Kalau kata Nabi ni tuan-tuan, tak payah sebut dah bekal akhirat, memang diri Nabi itu memang pembuka kunci syurga. Kan? Ada kalut apa lagi? Macam Nabi itu, apa lagi nak buat itu, buat ini, ibadat tu, ibadat ini. Sehingga kita dah bincang yang minggu lepas, Nabi solat malam sampai bengkak kaki itu. Terasa-rasanya tak ada lagi lah umat-umat kita ini yang solat malam sampai bengkak kaki, tak ada lagi. Yang tak semayang sebab kakinya bengkak, ada banyak. Yang semayang bengkak kaki, sik dah. Nabi je. Ataupun mungkin sahabat-sahabat. Kita ni tak sembahyang sebab kaki bengkak. Sebab apa kaki bengkak? Banyak ceritalah. Yang tua-tua macam kita ni lah, yang tua-tua pasal gaut. Yang muda terseliuh pasal main futsal, main bola sepak, main badminton, macam-macam. Kan bengkak kaki semua. Sampai tak boleh sembahyang. Nabi ni sembahyang sampai berdirinya lama, sampai bengkak kaki. Begitu tuan-tuan. Ada juga kita ni bengkak kaki juga. Kenapa? Kerana berdiri lama, bekerja, buat kerja lama. Maka bengkak kaki juga, kembang kaki. Tapi Nabi itu semulia-mulia kaki itu kaki Nabi lah. Yang mana walaupun dia bengkak dan kembang kaki itu, mulia juga kaki itu kerana kaki itu berdiri untuk menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Bukankah aku ini berhak untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nabi bangun malam-malam buat salat. Bukankah aku ini patut, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitu. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat duha ini salah satu salat sunat yang sangat dituntut, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, berapa rakaat kita patut kena buat? Ada riwayat Nabi kita buat 2 rakaat. Ada riwayat kata buat 4. Yang 4 ini banyak riwayat menyebut Nabi melazimi buat 4. Ada riwayat kata Nabi buat 6. Ada Sayyidah Aisyah begitu, Nabi buat 8. Dan ada ulama sebut Nabi buat yang terbanyak sekali, maksimumnya adalah 12 rakaat. Jadi tuan-tuan, terpulanglah. Nabi duk biasa buat, kalau ikut riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi buat 8. Riwayat yang lain Nabi buat 4. Tetapi Nabi duk buat selalu, tak tinggal-tinggal. Tak tinggal-tinggal buat Nabi. Buat apa? Buat salat duha ini. Dan dalam riwayat yang lain, ada juga disebut, Nabi buat sembahyang duha ni seolah-olah, kata isteri Nabi, seolah-olah Nabi ni tak nak tinggal langsung dah. Tiap-tiap hari buat, tak tinggal langsung. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan Nabi kadang dia tinggal solat duha, tak buat-buat langsung pula.
Itu bukan bermakna Nabi tidak melazimi, tidak menunjukkan bahawasanya ianya sangat dituntut, tidak. Tetapi Nabi nak beritahu bahawasanya Nabi takut, Nabi buat setiap hari tanpa tinggal, tanpa berhenti, takut umat ini menganggap ianya wajib. Maka sebab tu Nabi ada kala meninggalkannya. Tetapi kita ini ambil alasan itulah, Nabi pun kadang buat, kadang tak buat, lama tak buat. Jadi kita pun tak buatlah. Kita ambil alasan tu saja. Okey, kita ni sampai tak buat langsung. Sedangkan pahala dan kelebihan dia sangatlah besar. Nanti kita sebutkan ya. Baik. Jadi berapa rakaat solat duha Nabi? Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8 dan maksimumnya adalah 12 rakaat. Baik. Banyak riwayat yang menyebut okey, antaranya juga daripada riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Layla berkata bahwasanya ma akhbarani ahadun annahu ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa ummu hani radhiyallahu anha fa innaha hadathat anna rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathi makkah faghtasala fasabbaha 8 raka'atin ma ra'aituhu shalla salatan qattu akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku' was-sujud. Baik, daripada Abdul Rahman beliau berkata, tidak ada seorang pun yang menyampaikan khabar kepadaku yang dia itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha kecualilah Ummu Hani. Ummu Hani ini menyampaikan hadis yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya semasa penaklukan Makkah, yakni ketika pembukaan kota Makkah, Makkah dapat ditawan dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Hani beritahu Rasul mendirikan solat duha sebanyak 8 rakaat. Jadi ada riwayat. Ada yang kata 2, yang kata 4, yang kata 6, ada 8, 12, semua itu ada riwayat. Jadi tuan-tuan, berapa kita nak buat? Siapa-siapa dia rasa rajin, rasa boleh buat, mampu buat 12. Kerana ada disebutkan riwayat siapa-siapa melazimi buat 12 rakaat duha maka akan dibinakan kepada dia istana yang mewah di syurga nanti. Siapa buat 12 rakaat. Ada juga dalam riwayat yang lain disebutkan siapa-siapa melazimi buat 4 rakaat dibinakan dia itu rumah di syurga. Dan dalam riwayat yang lain, siapa-siapa yang nak dia itu diampunkan dosa dan kesalahan dia, melazimi buat salat duha 12 rakaat, diampunkan segala dosa-dosa dia. Siapa nak dimurahkan rezeki kepada dia, melazimi buat solat duha paling kurang 4 rakaat, buat setiap hari 4 rakaat. Dia itu keluar daripada masalah kesulitan pada ekonomi dia. Orang yang melazimi buat 4 rakaat ni, maka banyak kelebihan dia itulah, dia ini tidak diliputi ataupun tidak dililiti oleh masalah ekonomi. Maksudnya masalah kesulitan dalam bab ekonomi kehidupan lah. Macam tu. Okey. Maksudnya orang-orang yang sentiasa melazimi buat 12 rakaat ini, hidup dia tak rasa susah.
Hidup dia rasa mudah, rasa senang, rasa banyak masuk apa nama rezeki, limpah rezeki, luas rezeki, melazimi buat 4 rakaat ke atas. Kita punyalah keluar sebelum subuh, balik dekat-dekat pukul 12 malam. Duk macam tu juga. Duk setara tu juga. Tak lebih-lebih daripada orang. Tak mewah-mewah daripada orang. Tak rasa senang. Bahkan duk kusut. Duk rasa susah macam tu juga. Duk fikir apa masalah sebenarnya aku ni. Kenapa orang lain keluar pukul 8, balik pukul 4 petang. Tapi senang daripada aku. Luas rezeki daripada aku. Boleh jadi tuan-tuan. Boleh jadi. Orang itu melazimi buat duha. Sekurang-kurang 2 rakaat pun sudah memadai. 2 rakaat. Jadi tuan-tuan, jangan duk kata tadi alasan yang tadi tu tak dan, tak sempat. Saya ni tak dan betul, ustaz tak boleh, tak mau, tak sempat buat. 2 rakaat tak sempat buat. Sebenarnya tuan-tuan, 2 rakaat itu mampu dibuat. Orang sama ada orang tu pergi kerja di kebun, di ladang, di sawit dan sebagainya, dia boleh buat. Macam mana nak buat sas dalam kebun, tak ada surau dalam kebun? Lepas tu dalam pondok aja boleh buat ke? Boleh, tak ada masalah. Air ada tak? Ada air. Air di kebun tu ada telaga, ada perigi, ada air sungai, parit dan sebagainya. Ambil air. Semayang di mana? Semayang di pondok kita, pondok di dalam kebun tu. Solat situ. Ataupun hafalkan dia dengan tika, canvas. Solat 2 rakaat. Jangan tinggal. 2 rakaat paling kurang. Boleh buat. Baju nak kena tukar baju teluk kita panggil baju kita ni. Baju Melayu. Nak kena pakai baju Melayu, pakai songkok, pakai serban, pakai ustaz. Tak payah. Baju yang kau duk kait sawit tu, baju yang kau duk tombak sawit tu, baju tu lah pakailah. Tak ada masalah. Ustaz, bau peluh ustaz, dia ada bau peluh. Bau peluh dia tak najis. Yang penting jangan duk buat alasan sampai tak buat dia. Buat, tak apa. Tapi kalau rajin pakai baju yang baik, yang bagus, lagi bagus, lagi baik. Yang penting buat. Ustaz, saya ni kerja, saya ni ustaz, tangkap ikan di laut. Jadi bila dah naik perahu, naik bot pergi ke tengah laut, macam mana saya nak sembahyang ustaz? Kenapa? Yalah, nak macam mana nak sembahyang ustaz? Saya ini air tak ada. Bukankah kau duduk atas air? Air ini air masin ustaz, air laut. Mana dapat buat ambil wuduk? Siapa kata tak boleh? Air laut tu air suci untuk dibuat wuduk. Karena dia tak tahu hukum. Air laut, air perigi, air tasik, semua tu boleh dibuat wuduk. Dia duduk atas air. Dia kata tak boleh sembahyang lagi. Nak sembahyang macam mana ustaz? Tak berada di atas daratan. Saya ni duduk atas perahu je. Berdiri, takut dia terhuyung hayang, dia terjatuh. Macam mana ustaz? Sembahyang duduk. Pasal kita sembahyang sunat, boleh sembahyang duduk. Tuan-tuan, lepas sembahyang tadi kan, sembahyang maghrib tadi, tuan-tuan sembahyang sunat apa? Sunat ba'diyah maghrib. Boleh tak saya nak sembahyang ba'diyah maghrib secara duduk? Walaupun saya ni mampu berdiri, saya kaki kuat, saya tak sakit, boleh berdiri. Tetapi saya nak sembahyang duduk, boleh tak? Boleh. Tak jadi halangan. Tak jadi masalah pun. Jadi yang penting tahu hukum saja. Boleh sembahyang duduk. Siapa-siapa nak sembahyang sunat selain daripada sembahyang wajib, sembahyang 5 waktu ini, maka sembahyang sunat-sunat yang lain boleh sembahyang duduk. Walaupun dia mampu diri, boleh duduk. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ulama kadang-kadang dia mampu berdiri sembahyang sunat tapi dia sengaja ada duduk.
Kenapa dia nak bagi, nak tunjuk kepada orang supaya orang tahu, boleh duduk rupanya. Sembahyang sunat. Sembahyang wajib dia tak boleh. Melainkan dia memang tak boleh, dia sakit. Dia tak boleh nak sujud, nak rukuk, dia sakit lutut, sakit di pinggang, tak boleh. Dia kena duduk, baru boleh duduk. Tetapi sembahyang sunat, walaupun mampu berdiri, boleh duduk. Saja-saja nak duduk, boleh. Tetapi kurang sikit pahala, itu saja. Orang yang sembahyang duduk separuh saya pahala daripada sembahyang berdiri. Itu je. Tapi boleh tak hukumnya? Boleh. Maka tak ada alasan. Tak ada alasan. Lebih-lebih lagi orang di atas perahu lah, sembahyang atas perahu di laut kerana dia nelayan. Boleh sembahyang duduk. Tengok ke arah kiblat dulu, hadap ke arah kiblat, maka solat. Selagi perahu dia pusing, pergi ke timur, ke barat, ke mana pun, biarlah. Jangan duk keraskan badan kita pun, ambil pengayuh pusing pula tersembahyang. Biarlah perahu tu nak pergi ke mana. 2 rakaat je, tak hanyut pun kan. Saja aja kita ni, bila tak nak buat ini 1000 alasan. Kan? Bila kita tak nak buat, berbagai-bagai alasan. Kerana tak nak buat. Padahal benda yang mudah, benda yang senang. Nabi sangat-sangat mengesyur, mengajarkan orang-orang yang pada masa solat duha ini banyak benda yang diberi kebaikan kepada dia. Tadi antara tadi kita sebut, dibinakan istana, dibinakan rumah, dilapang, diluaskan rezeki kepada dia, diampunkan dosa-dosa dia, diberikan dia dilindungi daripada musibah bencana. Ini orang sembahyang duha. Banyak sangat kelebihan-kelebihan orang solat duha. Sehingga kan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni buat contoh pada kita, Nabi sembahyang banyak solat duha sampai 8 rakaat, sehingga saya dikatakan sampai 12 rakaat. Kerana nak menunjukkan pada kita, aku lebih sibuk daripada kamu orang. Siapa lebih sibuk daripada aku? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih sibuk melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ajar kepada kita, sibuk-sibuk pun Nabi tetap buat ibadat, bukan kaling-kaling, memang berlebih-lebih dan sempurna sesempurnanya. 8 rakaat, 12 rakaat. Kita kalau boleh buat 2 rakaat pun syukur dah sehari. 2 rakaat. Baik. Sebab itu Sayyiduna Abu Hurairah menyebutkan, aku diwasiatkan, aku diberitahukan oleh kekasihku. Siapa kekasihku? Sayyidina Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh kekasihku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan tinggalkan antaranya, jangan tinggalkan salat duha 2 rakaat. Nabi kata kepada Sayyidina Abu Hurairah 2 rakaat. Sedangkan Abu Hurairah tu mampu tak buat lebih? Mampu. Tapi Nabi nak bagi mudah, nak ajar kepada umat ni mudah aja. Jangan lebih-lebih, tak apa. Tak payah lebih-lebih. 2 rakaat saja buat. Sayyidina Abu Hurairah tidak meninggalkan duha itu kerana dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sendiri. Macam tu. Jadi buatlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila nak buat? Masa mana nak buat? Duha ini boleh dibuat iaitu selepas daripada terbitnya matahari, itu dah habis waktu syuruk. Masuk waktu subuh, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh tak ada sunat-sunat lagi kan. Kemudian tunggu sehinggalah waktu isyraq, waktu syuruk. Sehingga terbit matahari itu di kaki langit, dia ada cahaya merah naik bulat sikit macam tu. Itu waktu isyraq. Maka bila sudah matahari naik melimpasi kaki langit tu, dah kita dah nampak dan dah naik bulat macam tu, maka lebih kurang kata ulama sekitar lebih kurang 1.5 jam lepas sembahyang subuh tadi.
maka masuklah waktu duha. Sehingga bila? Sehingga kata ulama, sehinggalah ada kata setengah jam sebelum zuhur. Ada ulama kata setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Ada ulama kata tak, sehingga sebelum gelincir matahari, iaitu gelincir matahari masuk zuhur. Sebelum itu kata ulama 4-5 minit tu pun masih boleh. Kata ulama macam tu. Bermakna tuan-tuan boleh ambil yang mana-mana saja, yang penting buat pada tempoh waktu itu solat sunat duha, supaya kita ini diberi kemuliaan, diberi kebaikan, rezeki yang luas dan kesihatan, dan juga kita ini dikeluarkan daripada kesulitan, musibah, bencana dan sebagainya. Di akhirat sedang menantikan kita istana yang indah untuk diberikan kepada kita yang solat duha, melazimi solat duha. Ini tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa buat solat duha. Sangat ringkas, sangat mudah, 2 rakaat saja. Allah sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Selesai. Akbar. Singkat saja. Allah, aku sembahyang sunat duha. Oh, akbar. Pendek je. Senang je. Tak payah. Ustaz tak payah sebut 2 rakaat tunai semua. Tak payah. Tak sebut pun tak apa. Ambil yang pendek tu je. Allah dalam hati. Aku sembahyang sunat duha. Oh, akbar. Boleh. Ustaz tak payah. Boleh tak sebut sunat pun tak apalah. Allah, aku sembahyang duha. Oh, akbar. Pun sudah. Jadi solat sunat duha. Senang. Mudah. Tapi kita yang buat jadi payah. Okey. Kerana orang yang hati dia ini orang yang berat kepada Allah Ta'ala, hati dia jauh daripada Allah Ta'ala, hati dia ini kurang rasa kebergantungan kepada Allah, ikatan kepada Allah, rasa berat dengan ibadah, berat dengan sembahyang, berat dengan segala ibadah. Jadi Nabi SAW nak ajar kepada kita, dengan sebab melakukan ibadah-ibadah sunat inilah akan mendekatkan diri, membuatkan Allah kasih dan sayang kepada kita, dan membuatkan Nabi kita itu nanti di akhirat dia kenal kita, kerana dia ini di dunia dulu selalu ikut segala sunnah aku buat dia ikut. Walaupun kecil, walaupun sikit, mana-mana yang dia mampu buat, dia ikut dan dia buat. Ini tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit berkenaan dengan bab salat sunat duha. Baik. Dalam riwayat yang lain juga ada disebut dalam hadis Muslim, hadis riwayat Muslim. Mafhumnya, dalam tubuh badan kita ini ada 360 sendi, yang mana setiap sendi itu perlu sedekah. Tak kena sedekah macam mana ni? Sendi jari, sendi tangan, di jari saja kita dah ada berapa sendi kan? Bermula daripada sendi ini, yang ni lagi belum lagi, sini lagi, siku lagi, sini lagi, semua sendi. Ada 360 sendi, yang mana semua sendi ini perlu kita sedekah untuk dia. Sedekah untuk dia supaya kita ini dapat kebaikan. Macam mana nak sedekah? Sama ada kita ini zikir, tasbih, iaitu subhanallah, 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 ataupun tahmid alhamdulillah, 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 ataupun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun dia itu menyuruh orang kepada kebaikan, atau dia itu mencegah daripada kemungkaran. Itu semua sedekah. Tapi kata Nabi SAW, daripada semua benda sedekah itu tadi, nak senang daripada dalam satu hari itu nak buat sedekah, kau sembahyang duha 2 rakaat, sedekah seluruh sendi tubuh badan kau. Sembahyang 2 rakaat itu sedekah untuk semua itu. Maka sebab itulah, cuba kita tengok tuan-tuan,
ulama-ulama yang melazimi dia sembahyang sunat, malam dia sembahyang sunat, siang dia sembahyang sunat juga duha. Kita tengok ulama-ulama ni dia sihat. Dia panjang umur. Tuhan beri panjang umur. Lepas tu pula boleh pergi berjalan merata-rata. Cuba tengok. Tengok contoh satu je. Tok guru kita, tuan guru kita siapa dia? Ustaz Azhar Idrus. Kan? Umur lebih kurang siapa? Lebih kurang kita lah. Mau 60 macam tu lah kan lebih kurangnya umurnya. Tapi mata masih cerdas, drive sendiri. Mana ada dia ada driver, drive sendiri. Di mana? Bukan sekitar Terengganu saja. Dia kan orang Terengganu. Beliau bukan hanya ceramah Terengganu. Minggu ni 2-3 hari di Selangor. Lepas tu drive lagi pergi ke Perak, pergi ke Johor, patah balik ke Pahang, patah balik ke Kedah. Macam itulah diri dia. Pergi dengan siapa? Dengan isterinya. Kadang yang bawa yang ni, kadang bawa yang ni. Pergi dengan isteri-isterinya. Drive sendiri je. Tapi cuba kita fikir. Tak penat ke? Tak lelah ke? Tak sakit pinggang ke? Tok guru kita tu. Ustaz Azhar Idrus tu. Tak sakit pinggang ke? Tak sakit lutut ke? Ada bawa kereta ni. Allah beri kepadanya ulama-ulama ni. Tuhan beri kepada mereka sihat kuat. Kerana ibadat mereka itu. Salat mereka itu bukan hanya zuhur, bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak, lebih daripada itu. Malam solat tahajud, siang solat duha, solat ba'diyah, solat awabin, rawatib, segala solat sembahyang. Kita ni jangan kata solat sunat. Kita solat 5 waktu pun kadang-kadang nak jatuh dah. Pening kepala. Berdiri lama tak boleh. Ustaz saya ni kadang-kadang berdiri rasa berpinar-pinar, berpusing-pusing mata. Buka mata nanti rasa nak jatuh, nak peng. Sembahyang hak wajib tu. Kenapa? Kerana kita tak melazimi solat sunat. Yang ini memperbanyakkan solat sunat. Solat sunat itu adalah ianya itu menampung kebocoran yang ada pada sembahyang-sembahyang yang wajib tadi. Sembahyang maghrib ada bocor. Di mana bocor? Tengah sembahyang, Allahu Akbar. Imam baca lambat sangat, lama sangat berdiri. Mata tak boleh tahan tengok tempat sujud, tengok pusing merata, tengok nun baca malam ni ada jemputan tahlil rumah. Jadi dia sembahyang tadi dia tak khusyuk, dia bocor. Pahala dia tu bocor. Maka sebab tu disuruh tampung dengan yang sunat. Tampung balik dengan yang sunat. Sembahyang tu tak rosak lagi, boleh pakai lagi. Dia cuma dia bocor sikit, dia berlubang sikit. Tampung dengan yang sunat. Macam kain kita lah. Kain kita boleh pakai lagi. Dia bocor sikit, dia berlubang sikit, dia boleh tampung balik. Jadi, macam itulah keadaan sembahyang kita. Tampungkan dengan yang sunat. Tampalkan dengan yang sunat. Baik. Wallahu a'lam. Dah azan? Dah masuk waktu belum? Sikit lagi ya. Baik. Saya nak habiskan sampai sini je. Puasa sunat saya tak sempat, jadi kita tengok solat sunat Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah. Sikit je. Baik. Daripada Abdullah bin Sa'ad berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi baiti was salati fil masjid. Qala qad tara ma aqrab baiti min al masjid fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Baik. Tuan-tuan, Nabi SAW kata,
Aku lebih suka sembahyang sunat. Okey. Aku lebih suka sembahyang sunat ini di rumah aku. Ini sifat solat sunat Nabi. Solat sunat Nabi. Nabi kata saya ni lebih suka sembahyang sunat di rumah. Berlebih lagi kerana apa? Nabi kata rumah aku dengan masjid macam ni je. Kan? Siapa dah pergi ke Masjid Nabawi, dah pergi umrah, pergi haji, kan? Ni kiblat. Rumah Nabi depan dah, makam Nabi mana? Ni belah ni makam Nabi kan? Itulah rumah Nabi. Nabi lepas sembahyang buka pintu masuk rumah Nabi. Lepas Nabi berzikir, doa dengan sahabat, dengan seluruh sekalian jemaah, Nabi masuk rumah Nabi. Sebab tu ada ketika lepas sembahyang, lepas imam Nabi menjadi imam, Nabi akan pusing ke belah kanan. Ni kan macam ni. Jadi ada ketika lepas sembahyang Nabi pusing belah kanan. Pusing belah kanan kau tu kerana apa? Kerana belah sini jemaah. Nabi pusing belah sini. Jadi berzikir bersama dengan jemaah. Yang mana Nabi melihat mereka semua jemaah, sahabat-sahabat semua. Di situlah kita dapat melihat, ini juga panduan kepada para imam. Lepas sembahyang, jangan duduk keras macam tu, duduk depan, menghadap depan seorang-seorang macam tu je. Ujung-ujung habis zikir, habis baca doa, amin. Pusing tengok nak bersalam dengan orang balik habis tu. Jadi imam sebaiknya habis sembahyang dia pusing ke arah kanan. Pusing kanan itu, ataupun kanan boleh menghadap langsung kepada makmum pun boleh, pada jemaah. Itu bagi solat-solat yang lain daripada maghrib dan subuh. Kerana maghrib dan subuh ada zikir dia, iaitu disebutkan selepas daripada salam, jangan bergerak, jangan berpusing, jangan apa semua, melainkan selesaikan dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, Allahumma ajirna minan nar sampai habis, baru kita pusing. Tapi selain daripada itu, solat zuhur, asar, isya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pusing. Astaghfirullahalazim, 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 3 kali. Pusing ke arah makmum. Di situ kita boleh lihat makmum ada yang datang lewat, dia baru sembahyang, kita nampak ada orang sembahyang, kita dapat memperlahankan suara. Baik, macam tu. Ada ketika, sebab tu Nabi ada ketika lepas assalamualaikum, Nabi selesai apa semua, Nabi masuk pusing belah kiri kerana terus Nabi masuk ke rumah baginda. Masuk rumah Nabi kerana di situlah disebutkan Nabi solat sunat, segala jenis sunat lah, ba'diyah ke apa segala, awabin, rawatib, di rumah Nabi, di dalam rumah. Maka sebab itu hadis ini yang kita bacakan, dalam riwayat yang lain disebutkan afdalus salati rajulu fi baitihi illa al-maktubah atau kama qala. Seafdal sembahyang bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya. Jangan salah, jangan berhenti tang tu. Nanti orang kata, oh di hadis dah jumpa ada Ustaz, afdal sembahyang di rumah, bukan sembahyang berjamaah di masjid. Jangan berhenti sekat tu. Sebab tu hadis ini dia kena ada tafsiran dia apa semua. Jangan baca mentah-mentah. Afdalus salatul rajulu fi baitihi illa al-maktubah atau kama qala. Seafdal sembahyang seorang laki-laki itu adalah di rumahnya sendiri, melainkan sembahyang sunat. Sembahyang maktubah, sembahyang wajib. Apa dia sembahyang wajib? Yang 5 waktu. Iaitu sembahyang subuh,
sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Afdal hak ni yang ni adalah di masjid berjamaah. Tapi sembahyang sunat afdalnya di rumah. Buat di rumah. Baik. Tapi Ustaz tak ada buat apa di masjid lepas sembahyang. Sembahyang ba'diyah di sunat ni sembahyang di masjid je lah Ustaz. Takkan saya nak balik rumah saya nun 5 kilometer balik. Lepas tu nak mai balik pula. Kalau dah balik tak mai dah. Jadi sembahyanglah di masjid. Ya, kalau macam tu afdal dia sembahyang di masjid pula. Pasal tahu dah sekali lagi kalau kau balik, Haji mana nak pergi Haji? Awal balik malam ni, saya nak balik sembahyang sunat di rumah. Afdal sembahyang di rumah. Balik sekali lagi memang tak mari dah Haji tu. Kalau macam tu afdal kau sembahyang di masjid lah, sembahyang sunat tu. Ni Nabi ni pasal dia sebelah dengan masjid tu. Itu sebab tu hadis jangan baca mentah-mentah. Dia ada tafsiran ulama. Dia ada mafhum muwafaqah, dia ada mafhum mukhalafah daripada matan teks hadis tersebut. Hadis ni tuan-tuan, ni yang orang-orang yang kata saya tak nak ikut ulama, saya nak ikut Quran dengan hadis sahaja. Pandaikah kau? Macam kita kata, saya tak maulah makan nasi biryani di kedai apa? Kedai mamak. Saya nak buat sendiri. Beri rempah dekat dia. Try suruh dia bagi rempah nasi biryani dekat dia. Jadi apa? Bukan nasi biryani. Nasi apa? Nasi kari. Nasi biryani. Pasal dia kena ada orang yang ahli dia, yang menghuraikan, yang memasak benda yang mentah tadi supaya jadi masakan yang betul dan sedap. Hadis, dia tak boleh sebarang-sebarang kita, saya tak mau ikut ulama, saya nak ikut Quran dan hadis. Hadis pandai ke kita baca sendiri? Baca nahu pun salah. Baris atas, baris bawah terbalik. Lepas tu pula kau tafsir sendiri. Macam tadi. Tafsir sendiri jadi celaru habis. Maka sebab tu dia kena ditafsir oleh ulama. Ikut ulama. Ulama tu ikut siapa dia? Ikut hadis Nabi lah. Ikut siapa lagi? Ulama tak ikut diri dia sendiri. Ikut hadis Nabi. Habis tu Ustaz, ulama yang buat mazhab itu, dia berpandukan hadis. Berpandukan Quran. Baru lahirnya mazhab. Dia tak boleh lahir mazhab itu tanpa ada Quran dan hadis. Itu sumber yang utama. Jadi orang-orang yang mengatakan ni, yang mengaji sekat-sekerat ni, yang mengaji sikit-sikit ni, tapi dia dah pandai-pandai dah, dia kata saya tak nak ikut ulama ni macam-macam sangat, ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, baik saya ikut Quran, saya ikut hadis, sudah. Ujung-ujung orang pergi biri ikut jalan raya yang betul, kau masuk hutan, masuk parit. Macam itulah. Okey, baik tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit teguran kita kepada orang. Ada orang yang begini. Ramai di kalangan masyarakat kita tuan-tuan, di kalangan ahli surau ataupun ahli jemaah masjid kita, dalam qaryah kita, dalam daerah kita Miri ni pun ada yang macam ni. Dia tak mau ustaz dia baca hadis tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai itu. Saya hadis ini saya boleh baca sendiri, saya boleh faham sendiri. Quran saya boleh baca sendiri, boleh faham sendiri. Hadis dan Al-Quran itu dia ada tafsiran. Dia mesti ada tafsiran. Dia itu seumpama bahan yang mentah yang diberi pada kita, dia kena ada bahan-bahan yang kena pandai dimasak, dibancuh, digoreng dia. Itu supaya dapat rasa, dapat hasil dia. Waktu baca Al-Quran kadang-kadang kita salah faham kepada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Okey, sehingga kan kita ini tersalah dari sudut memahami maksud dan maknanya. Termasuk yang kita sebut semalam, kita semalam sebut tentang bab isu radha'ah, iaitu isu
anak angkat yang disusukan. Hati-hati ada orang yang dia pakai, dia menggunakan dalil ayat Quran yang dalam Quran ada disebut anak yang disusukan itu hendaklah dia itu menyusu dengan 10 kali kenyang. 10. Tapi Imam Syafi'i sebut 5. Macam mana? Mazhab Imam Maliki sebut 3. Sebab di situ ulama dah terang dah. Ada Sayyidah Aisyah sebut di situ, ada hukum hakam di situ termasuk ayat tadi dinasahkan. Sebab tu Quran ini dia ada ayat nasakh mansukh. Ayat yang dipadam. Tetapi dia tak padam teks, dia tetap dibaca. Hukum padam. Hukum dipadam. Tetapi teks tetap ada dibaca. Quran itu. Hukum teks tetap ada dibaca. Ayat mafhum makna dia dipadamkan, dibuang, digantikan dengan tafsiran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, ini kita nak sebutkan kepada mereka-mereka yang mengatakan saya tak dengar kuliah, tak dengar ceramah, tak dengar hadis, tak dengar Quran, tak apa. Saya boleh baca sendiri, faham sendiri. Saya baca Quran, baca tafsiran Quran, tafsir ayat makna itu boleh faham sendiri, boleh buat sendiri. Tak boleh tuan-tuan. Kena ikut tafsir daripada ulama-ulama. Okay, wallahu alam. Sekadar itu saja, mudah-mudahan ya. Ada was-was. Ruas. Sendilah sendi. 360 disebut dalam hadis begitu ya. 60. Ya. Ya. Baik. Okay, terima kasih Tuan Haji. Tuan-tuan, saya dah habis ni, jangan risau, jangan susah hati ya. Bila saya nak berhenti? Saya berhenti dah ni. Tetapi ada soalan sikit. Bagus juga kita bila ada majlis penerangan ini, majlis ilmu, dia ada diselang-seli dengan soalan, dia menghidupkan suasana kita. Suasana majlis ilmu. Baik, yang pertama tadi, betul di dalam tubuh kita ni ada sendi-sendi, ruas-ruas. Ini sendi, ini sendi. Semua ni sendi. Seluruh tubuh ini mengikut riwayat sebut 360. Apakah sedekah yang terbaik untuk sendi-sendi ini? Maksudnya kita pun kena ni, kita menggunakan segala anggota kita ini untuk berjalan, buat itu, buat ini, pergi sana sini. Sedekahkan untuk dia ruas-ruas sendi ini. Sedekah paling terbaik apa dia? Yang kita sebut tadi, yang Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim tadi, iaitulah solat duha 2 rakaat. Itu sedekah terbaik untuk sendi-sendi kita ni, ruas-ruas kita ini, solat duha. Kalau tidak pun Nabi sebut zikir dengan tasbih subhanallah, ataupun tahmid alhamdulillah, ataupun takbir Allahu akbar, ataupun engkau amar ma'ruf, engkau suruh orang buat baik, engkau larang orang buat jahat, itu semua sedekah untuk ruas-ruas sendi yang kau gunakan, yang Tuhan beri. Bayangkan kalau Tuhan tarik ruas sendi tersebut, bagaimana Tuhan tarik? Minta maaf saya sebut. Tuhan boleh buat macam-macam. Dia tahan kaki kita, jangan bagi bergerak, sakit kaki. Maka sebab itu kita berjalan kaki sebelah, pakai tongkat sebelah. Dia tahan sebelah badan kita, daripada 360 tadi, 180, dia tahan sebelah badan. Jadi kena stroke sebelah badan. Tak bergerak. Bergerak sebelah aja. Nak makan minum, kena makan sebelah
sebelah sebelah badan saja. Berjalan, bergerak sebelah badan saja. Kalau Allah tahan. Maka sebab itu sedekahkan untuk seluruh sendi-sendi kita itu, seluruh badan kita itu, salat sunat duha 2 rakaat. Supaya sihat. Tengok dengan ulama kita sebut tadi, tengok contoh yang ulama. Ulama ini sihat tubuh badan dia kena banyak melaksanakan solat-solat begini. Termasuklah solat duha. Okey je ya. Dan yang kedua tadi, yang last, yang terakhir, berkenaan dengan apa je, saya lupa je. Baik-baik. Solat duha, kita nak baca apa dalam solat duha ini? Baik, solat duha ini tiada disebut secara spesifiknya, secara apa surah-surah tertentu yang Nabi baca. Tidak ada disebut gitu, tetapi disebutkan solat duha saja. Berapa rakaat yang sempurna, yang baik. Ada Nabi buat secara ringkas, ada yang Nabi buat panjang lebar sikit. Maka sembahyang sunat ini, ulama kata, ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa surah ma tayassara, apa-apa yang mudah-mudah bagimu membacanya daripada Al-Quran. Apa saja? Silakan. Kita sebut. Okey? Silakan apa saja. Jangan paksa-paksa diri kena baca wadduha wallaili idza saja. Saya tak hafal Ustaz. Jadi saya tunggu saya hafal dulu Ustaz baru saya sembahyang duha. Itu masalah ni. Jadi tidak ada apa yang spesifik yang berkenaan dengan surah itu yang kena baca. Yang penting selepas Fatihah, bacalah surah apa saja yang mudah-mudah bagi kita, silakan. Saya hanya pandai Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Silakan, yang itu saja baca. Tak ada masalah. Baik. Berkenaan dengan doa, kan doa kita selalu bacakan. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamada jamaduka wal quwwata quwwatuka wal... Panjang kan? Panjang. Ada orang hafal, ada orang tak hafal. Tidak mengapa. Tak hafal tak apa. Baca doa sendiri. Tapi hadis yang sahih menyebutkan yang Nabi baca doa selepas sembahyang solat duha adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu je. Itu yang sahih di dalam hadis. Adapun yang lain tu in Allahumma in duha dan sebagainya bukan tak boleh baca bagus. Bagus. Cumanya ada pertikaian sedikit. Dia warid atau tidak daripada Nabi, macam tu. Tapi yang tadi yang pendek tu, itu yang sahih daripada Nabi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sudah. Pendek. Kata sahabat, diceritakan oleh isteri Nabi, Nabi baca yang ni, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi baca 100 kali masa sembahyang duha. Doa sembahyang duha. Itu je yang ada disebut. Jadi terpulang. Nak baca Allahumma inna duha'a duha'uka pun silakan. Nak baca yang pendek ini pun lagi bagus kerana dia ini memang ada sahih daripada Nabi. Berapa baca? Terpulang sekali boleh, 2 kali, 3 kali pun sudah. Tak apa. Okey? Baik, wallahu a'lam. Insya-Allah kita bertemu lagi. Soalan dah. Mana lebih afdal sekali kan? Membaca masa sujud yang terakhir ataupun membaca pada selepas sembahyang. Baik. Secara umumnya doa ini afdal dibaca adalah selepas daripada sembahyang.
Jadi maka sebab itu ada hadis Nabi sebut antara doa yang tak ditolak, tidak ditolak adalah doa yang dibaca lepas sembahyang. Lepas sembahyang, maka sebab tu jangan tuan-tuan assalamualaikum cepat balik terus. Saya baca doa bila atas motor saya baca. Doa apa? Entah saya bini suruh beli pampers anak, jadi tadi saya tak tahu baca doa apa pun tak tahulah. Saya tahu baca doa bagi cepat sampai kedai je. Doa yang paling tidak ditolak adalah lepas sembahyang. Maka sebab itu tuan-tuan, lepas sembahyang jangan pergi dulu, ambil masa sekejap, tunggu sekejap. 2-3 minit pun tak apa. Baca doa. Waktu kau masih berada di tempat sembahyang tu. Doa yang tak ditolak. Baik. Tetapi ada juga yang disebutkan bahwasanya dalam hadis Nabi, antara kita hamba dengan Tuhan yang paling hampir sekali bila? Waktu kau sujud itu. Waktu kau sujud itulah paling hampir dengan Tuhan. Kata riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kata ambil mafhum daripada situ, hadis itu, ulama kata boleh berdoa dalam sujud. Boleh berdoa di dalam sujud. Tak kira sujud yang keberapa, tak kira. Kebiasaannya orang buat sujud yang last terakhir orang buat. Kalau kau sembahyang seorang diri, setiap kali sujud kau nak baca doa, silakan. Contoh kau ada hajat, anak saya sakit, anak saya ini lama dah tak sembuh dan sebagainya. Kita susah hati, kita sangat-sangat memerlukan pertolongan daripada Allah. Maka kita pun setiap kali sujud doa. Sembahyang ada berapa kali sujud? Doa semua. Macam tu. Jadi itu yang diajar oleh ulama. Tapi kalau kita jadi imam, jangan. Kita buat seorang-seorang di rumah tak apa, ataupun sembahyang seorang. Pasal kau sembahyang kalau nanti imam itu sujud yang terakhir, dia kata yang paling dekat sekali dengan Tuhan masa sujud lah. Jadi masa sujud yang last terakhir itu dia sujud lama sangat. Jadi ujung-ujung tadilah jemaah dia balik. Assalamualaikum balik. Biarlah imam dia sembahyang seorang. Pasal kita sembahyang berjemaah, saya buatlah. Paling-paling kalau boleh pun nak panjangkan sikit sujud yang terakhir itu, panjang sikit je. Contoh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambah sikit dengan doa dalam hati kita. Tambah sikit lah. Jangan 5 minit tambah tu. Tambah tu 5-16 saat, okey lah, boleh lah. Kau tambah 5-16 minit, memang dah dia orang balik semua lah. Esok tak datang dah. Kalau imam tu jadi imam, saya tak sembahyang dah belakang dia. Jadi isu macam tu pula. Jadi tuan-tuan, pandai-pandailah kita mengaturnya. Maka sebab itu tuan-tuan, semua ini memerlukan kepada ilmu untuk kita buat sesuatu ibadat. Okey? Boleh Haji ya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.